Kalau korang dah move on daripada Myvi tapi belum lagi sampai tahap Fortuner, ni next step korang. Memperkenalkan Pro 2 Arus 1.5X 2020. Di bahagian depan kita ada LED headlamp dan Venom Grille V2 guys. Lain daripada lain, memang nampak garang. Di bahagian dalam enjin, kita ada enjin 1.5 dual VVTi. Cukup jimat minyak dan kasih power guys. Di bahagian sisi, kita ada rim 17 inci, auto folding, side mirror, keyless entry dan side step. Kalau korang tengok body dia nampak tinggi, nampak sporty. Masuk mall pun kepala tegak. Di bahagian kabin dalam yang begitu luas dan selesa, didatangkan juga dengan 7 tempat duduk, ada 6 airbag, push start button, media control, Android player, reverse camera, digital aircon panel dan juga aircon di bahagian belakang boleh control separately. Di bahagian belakang kita ada kaya family man punya guys, and still nampak sporty. Di bahagian boot space kita ada 514 liter boot space jika kerusi dinaikkan guys. Harga body dalam RM44,800, bulanan dalam RM600 lebih, ikat 9 tahun. Kalau nak SUV yang nampak tinggi dan mewah tapi tak nak bayar harga kayangan, pilihan dia adalah Pro 2 Arus ni. Kalau korang berminat dengan Pro 2 Arus ni, jangan lupa untuk kontak saya Alfi dan jumpa di Express Auto guys.